Terima kasih Hadir. Okey tak kau? Untuk main. Terima kasih Hadir. Okey tak? Line. Ni test line kau. Test line. Wong Tong. Terima kasih. Untuk main. Terima kasih join. Air dah surut. Ni, sekarang kita berada di Bukit Seluyut kau. Terima kasih korang hadir. Terima kasih. Ni tadi kita orang naik bot kau. Pak Da KL. Terima kasih hadir Pak Da. Terima kasih hadir. Dayang Aisyah. Terima kasih hadir. Sekarang kita ada dekat Kota Seluyut. Terima kasih join. Ni cikgu kat bawah seorang-seorang. Boring pula duduk kat atas sana panas. Korang boleh share-share. Kan? Sekejap lagi kita akan pergi dekat tapak istana dalam pukul 5. Ni sementara ni nak tunggu ni diorang rehat dulu kan. Diorang rehat. Jadi cikgu mana boleh. Nanti tertidur. Korang boleh tengok ni. Ni kita berada di Kota Seluyut. Okey tak korang? Sungai Johor dijaga oleh buaya putih. Tak tahulah tu. Kan. Ni Sungai Johor. Tu Sungai Johor. Kan. Kita tak tahu kesahihannya. Jadi kita datang, kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Kan. Sebab cikgu tak boleh nak cakap. Sebab cikgu tak tengok dengan mata kepala. Kan. Yang itu daripada cerita-cerita orang-orang ni lah kan. Orang-orang terdahulu. Kan, nenek moyang kita. Cerita-cerita lisan. Jadi kita tak ni. Sebab kita masih belum jumpa secara depan-depan lah. Tapi tak tahulah kan. Okey tak ni korang? Sebab ni line merah ni. Okey tak? Assalamualaikum ya ahli kubur. Ni ada kawasan tanah perkuburan ni. Ni kubur-kubur lama korang. Kubur-kubur lama kalau korang tengok ni.
Dekat sini ada ni lah. Okey tak korang ni? Okey tak ni? Tak okey sebab merah. Oh panas. Telefonnya panas. Cuba korang tap screen. Gadget King rasa ada. Cuba je ni korang tengok line dulu. Kan sementara nak menunggu sekejap lagi kita akan ke ni. Ni korang boleh tengok pokok ara dia. Memang besar korang pokok aranya. Kak Noni. Okey ke Kak Noni? Okey tak ni? Assalamualaikum. Terima kasih Ujang. Follow. Ujang kota dekat mana? Cuba kita naik ni puncak Bukit Seluyut tengok. Ikut jalan sebelah sini. Tadi cikgu ikut jalan sebelah sana. Bismillah. Oh ada pokok tombang lah korang ikut sini.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Siapa tu? Tumpang lalu. Ni kita menuju ke puncak Bukit Seluyut. Terima kasih Tek Screen. Kamu malam ajib ni tempat ni. Kalau malam kita orang bermalam dekat sini. InsyaAllah cikgu akan cuba bawakan korang. Kita tengok sama-sama. Ni cikgu ikut jalan satu lagi. Terima kasih Tek Screen. Terima kasih teman cikgu. Kan. Ni cikgu seorang je. Yang boleh lah ni korang. Kalau malam ni tak, memang tak boleh ingat jalan ni. Ada sebuah kerajaan di sini dan banyak pusaka. Ya betul. Ini pusat pentadbiran Kesultanan Johor Lama. Salah satu pusat pentadbiran, kan? Yang mana ini adalah pusat pentadbiran Sultan Johor yang ketiga, korang. Sultan Muzaffar Shah III. Sebelum Min risau, cikgu bilang tak apa. Korang teman je. Ni cikgu seorang-seorang je ni. Diorang berehat dekat bawah. Ni cikgu naik. Siang boleh lah ni, kan? Sebab kalau malam dia lain sikit jalan dia. Itulah. Korang Tek Screen je, Tek Screen. Siang handphone panas, jadi dia lag sikit. Korang Tek Screen je. Biasalah siang handphone panas, jadi dia akan lag sedikit. Ni korang boleh tengok. Tadi cikgu ikut jalan sebelah sana. Ni cikgu ikut jalan sebelah makam Bendahara Ishak Misai. Kan? Yang mana bendahara ni adalah merupakan datuk kepada Tun Sri Lanang. Cikgu, kaki cikgu. Kaki kenapa? Kenapa dengan kaki cikgu? Daerah mana ni? Daerah Kota Tinggi. Tapi kita orang ikut jalan sungai Johor. Oh, dia tembus sini. Betul lah. Ni korang boleh tengok. Wow, banyak sekali. Ya. Ingatkan cikgu dah bertukar ke kasut. Tak ada. Masih seperti biasalah korang. Cikgu ni, kan, walau di mana pun tetaplah macam ni. Terima kasih korang. Terima kasih. Wowonya banyak sekali. Oh ya ke? Boleh. Kat mana wowonya? Terima kasih. Cikgu tahu, kan? Tu korang boleh nampak tu.
hitam dan pasukannya banyak sekali berupa bentuk. Oh, ya ke? Okey. Tak apa, malam kan kita pun tengok juga. Oh, alhamdulillah korang tengok. Sana tu Sungai Johor korang. Nampak. Nampak. Tak apa, insya-Allah. Kan? Kalau apa? Kita datang dengan adab, insya-Allah korang tak ada apa-apa. Doakan keselamatan cikgu, insya-Allah. Ni cikgu sendirian je ni. Cikgu sendirian. Diorang tengah berehat kat bawah. Sungai itu ada makhluknya, insya-Allah kaya naga. Oh, ya ke? Itu Sungai Johor korang. Sungai Johor, korang boleh tengok tu. Tu Sungai Johor. Sini dia ada dua jalan ya korang. Tadi kita ikut jalan sungai ni. Jalan sungai ni lah. Tu kalau korang tengok tu belah sana tu. Kita orang daripada sana tadi. Kita orang daripada sana menaiki bot. Kan? Lepas tu lalu sini. Dan ni. Oh, di atas kepalanya ada batu. Di dalam sungai ke? Itulah kan. Mungkin ada orang pandai ni. Cikgu tak, ilmu cikgu ni tak ni. Oh, di dalam sungai tu. Oh, sebab tu lah dia tak tunjukkan dia punya ni kan. Okey. Terima kasih. Kan. Atas infonya. Mary kat mana tu dia? Ni bapak semua dia orang dekat bawah. Tadi cikgu ikut sini, jalan sini. Ada sini tu mana kan ada. Airnya tenang je, betul. Itulah yang lagu Tambak Johor Tanjung Puteri Selat Teberau, airnya biru di pantai Lido, tepian mandi. Oh, dekat Pahang. Dekat JB. Saja je. Share lagi teman-teman. Waalaikumsalam dia. Ni cikgu seorang ni. Ni korang boleh tengok ada pokok cempedak ni. Ni dekat puncak ni. Puncak Bukit Seluyut ni. Ini puncak dia lah korang. Dan dipercayai dekat sini kawasan ni. Oh, ya ke? Ada ceritanya. Siapa tak tahu apa ceritanya? Dekat air tu. Itu tempat nelayan mencari gelama korang. Sorry korang, tertutup. Bawedo, tempat ni bukan cikgu dengan bapak pernah bawa dulu. Pernah. Pernah. Tapi tak ni. Kan. Tapi malam. Masa dekat BIGO. Ni kita datang siang. Dan malam ni pun kita berada dekat sini. Kita bermalam dekat sini. Danau tu kena menjadi musibah. Danau tu ni. Itu tempat
kapal-kapal dagang lalu. Itu tempat kapal-kapal zaman dahulu, kapal-kapal Portugis menyerang kota Seluyut ni. Melalui sungai itulah, Sungai Johor tu. Yang ada rumah terbiar dan kubur tu kan. Tak ada. Ya. Ni yang ada makam. Makam yang 3 beranak tu. Makam yang 3 beranak. Yang ni kita naik bot. Sungai Johor. Tadi kita ikut jalan sungai. Dia ada 2 jalan. Satu ikut jalan jalan darat, dan satu lagi ikut jalan ni. Maaf, zaman dia banyak peperangan. Ya, betul. Sini memang ni. Sini tempat. Alamak, mana jalan ni? Redah je lah korang. Sesat pun sesat lah korang. Sekejap ni saya cari dia punya tanda tadi. Ikut mana itu? Ikut je lah sini. Sebenarnya ni bukan jalan dia. Bunyi jalan je. Sekejap cikgu cari dia punya ni. Oh, bawah sini pun. Aduh, ya. Aduh. Orang tahu je lah cikgu ni. Bukannya ni. Kan pakat redah je. Jumpa, tak jumpa sudah. Ini dia tak bagi cikgu balik ni korang. Jalannya sebelah sana lah. Alah. Alah. Sebab dia memang ni, kalau malam ni lagi mengelirukan ni korang. Siang ni pun dah tak nampak jalan dah. Ini kalau malam ni lagi lah ni. Enggak ada jalannya. Tadi ni cikgu lalu ke tak sini? Lalu je lah mana. Ya, tempat ini maaf agak wow hati-hati aja ya. Terima kasih atas nasihatnya. Okay. Ini rasa tadi cikgu tak lalu. Sudah sesat korang. Assalamualaikum. Maaf ganggu. Ni host sudah payang. Situlah. Tengok dekat live je. Sudah sesat. Tak jumpa jalan balik. Assalamualaikum, tolong. Pemudahkanlah urusan hamba. Hamba datang untuk melihat kewujudanmu. Bukan nak mengganggu. Udah dibawa muter-muter. Ya ke? Tak apa. InsyaAllah. Tapi malam cikgu tak ikut jalan ni lah. Cancel lah jalan ni. Siapa tu? Cancel lah jalan ni korang.
Assalamualaikum. Minta izin. Tanda-tanda dia semua dah hilang. Tak mana dah. Tak apa. Langsung tak ada tanda ni korang. Sebab ni cikgu tak ikut tadi ni. Kejap korang. Assalamualaikum. Kejap Jangan panik. Kan. Tempat-tempat macam ni kita tak boleh panik korang. Bila panik dia jadi Bismillah. Allah. Cikgu jangan ikut dengan hutan aman-aman aja. Ya, risau. Tak apa. Korang teman je. Cikgu dah tersasar dah ni. Tersasar daripada jalan dia. Sekejap Tapi tak apa. Kita cari. Dah jumpa. InsyaAllah. Kalau malam memang tak boleh korang. Malam cikgu tak berani juga ni korang. Kalau siang ni kita boleh cari lagi jalan. Kan. Kalau malam tak boleh. Berbahaya. Kalau siang macam ni kita boleh cari lagi jalan. InsyaAllah. Korang teman je. Assalamualaikum. Maaf mengganggu. Okey, kita cari jalan sungai. Kan? Sebab kalau kita sesat, kita cari sungai. InsyaAllah.
Terima kasih. Kongsi rezeki. Azan pening cikgu oi. Aduh pening cikgu. Oh, sorry cikgu tak pakai stand. Cikgu tak pakai stand. Aduh. Sorry Memang kau. Tapi ni dulu ni. Ini area kawasan kampung gua, perkampungan. Ha. Okey, terima kasih. Kejap bang, cik tengok. Okay, kita naik atas balik. Allahu Akbar. Sorry gegar-gegar sikit. Lawannya pun mancing. Betul tu. Terima kasih korang teman cikgu. Oh, cikgu dah berada dekat sebelah sini. Tak apa cikgu ikut sungai ni. Ni kalau malam ni korang memang sesat ke barat. sesat ke barat. Tapi siang cikgu boleh ni lagi lah. Ni korang naik ikut lain, turun ikut lain korang. Awas kaki pendek, tak ada. Kaki cikgu panjang. Terima kasih korang. Tu orang boleh tengok. Cikgu redah je korang. Alhamdulillah korang. Nasib baik tak sesat. Korang boleh tengok. Ni Sungai Johor korang. Ni Sungai Johor. Terima kasih korang tag screen. Okey kan? Mancing cikgu ada ni. Ni cikgu mancing. Ni. Cikgu mancing. Tadi cikgu mancing. Tadilah. Kejap korang Oh, dapat. Ada ikan tak? Ada. Tu dapat. Sorry korang. Tu ikan. Nampak? Yeay, dapat.
Dapat ikannya. Ikan yang mana? Ikan yang mana? Cikgu lah dapat. Sekejap korang Ikan yang putih. Ikan yang putih. Tak dapat. Tapi itulah banyak sampah. Okey, bismillah. Ada ikan tanda korang? Nampak tak ikan? Nampak tak ikan? Nampak tu. Tak dapat. Dia makan. Itu. Nampak? Nampak tak? Jom. Ica fishing dia pandai. Saya ice fishing dia pandai. Oh, okey. Ni dia Johor. Tu. Ni kita berada dekat sini lah. Kat mana ni? Dekat sini Bukit Seluyot. Korang boleh share lagi teman cikgu. Kan? InsyaAllah cikgu bawakan korang. Ini antara kubur-kubur lama yang ada dekat sini. Kan? Kubur-kubur lama. Sorry gegar sikit sebab cikgu pakai tangan je ni, tak pakai stand. Cikgu tak pakai stand. Pegang pakai tangan je. Nak follow tak naik ke tapak istana? Tak apa. Boleh je. Cikgu naik ikut sini, ikut makam ni. Cikgu ikut makam Ishak Misai. Ni ikut yang jalan sini. Tadi dah sampai dah. Dah sampai atas dah. Turun balik. Tapi ikut jalan yang sini, ikut jalan makam. Ni turun balik. Boleh je. Diorang dah nak gerak ke ikut jalan sana? Ni dah turun balik. Tadi ikut jalan sini korang nampak tu. Jalan ni. Lepas tu cikgu pergi naik atas sana. Lepas tu turunnya sebelah sana korang. Salah jalan. Tapi tak apalah. Nasib baik jumpa jalan. Cikgu naik ikut sini tadi. Ni korang boleh tengok tu. Pokok ara. Ya. Rock tu tidur. Naik ikut mana? Naik ikut belah sana senang. Naik ikut belah sini curam.
Ni korang. Ni. Makam Bendahara Sri Maharaja Tun Ishak Misai. Ni beliau adalah bendahara Johor sewaktu pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan juga Sultan Abdul Jalil Shah I. Tadi ni cikgu ikut sini korang. Cikgu ikut sini. Kan? Capricorn kan? Lepas tu turunnya ikut belah sana pula. Acu macam mana? Boleh sesat ke ikut sebelah sana. Tak jumpa jalan yang sini. Sebab ada pokok tombang situ. Confused. Okay. Okay, jom kita pergi dekat makam 3 beranak. Makam Sultan Muzaffar Shah 3 dan juga makam Sultan Abdul Jalil Shah 1 dan juga makam bonda kepada Sultan Abdul Jalil. Okay. Jom korang share-share lagi. Jom teman cikgu. Cikgu bawakan korang nanti ke tapak istana. Korang nak ikut tak? Nak ikut tak? Ikut jom. Share-share lagi. Jom. Cikgu bawa. Kita sama-sama tengok. Kita sama-sama rasai. Kita sama-sama. Kan? Ni. Cikgu apa kalau duduk dekat cikgu ni ngantuk. Biasa kan? Cikgu kalau base dia mengantuk. Nak tidur mana. Ya. Kan baru nak tidur. Assalamualaikum. Pergi lagi ke apa? InsyaAllah. Siang petang. Cikgu bawa juga. Aku share lagi. Boleh. Jalan track korang. Tapak istana itu yang tak ini menuju ke makam. Mana? Ada korang malam ni. Kan di kan kita nanti tengok malam ni. Sebab lain kom kurang. Di lain biji okey. Ni. Lain biji okey korang. InsyaAllah. Telekom dia lag sikit. Inilah korang. Kita orang camping kat sini. Ni quarters dulu. Korang boleh tengok lah. Dia punya sejarah. Kat mana cikgu ni? Ni dekat sini. Ni. Makam 3 beranak. Ikan ada seorang. Ada ikan lah. Makan tadi. Tak dapat lah. Tapi tak dapat. Ikan tanda dengan ikan todak. Dekat sini. Korang boleh. Dekat kota tinggi. Dekat kota seluruh. Ikut. Ikut cepat. Ini dah ni. Dah ni. Main cik air.
Jom. Sonde. Tidur tidur sini. Tak tahulah cikgu tak tidur, cikgu hunting. Dia orang yang tidur sini. Dia orang nak rasa tidur kat sini macam mana. Jadi kita ni. Barang-barang dia tinggal tak ada siapa yang tinggal kan. Siapa yang ada ni kena jaga ni. Takut. Dah pergi dah rekod ah. Jauh juga. Dah juga lah. Tapi tadi panas. Ni tak panas. Ni dah tak panas dah. Tadi panas tak boleh rekod lah. Siapa nak pakai? Harap. dia dah. Ni tengok tau siapa yang ada dekat sini. Siapa yang tak pergi tengok ni. Takut ni. Kalau ikut yang sini ni sikit. Mendaki. Kalau sini tak. Waalaikumsalam. Boleh. Ini sekejap lagi kita orang nak ikut jalan sini pula. Boleh teman-teman sekejap lagi. Tidur lagi malam. Siang boleh nampak ni. Rasa dia. Kalau siang tak pergi, malam yang kena pergi. Yang dah pergi siang tak pergi. Malam saja. Malam dia kena pergi. Tu wajib. Saja je ke bang. Saja. Okay. Sekejap cikgu buat air dulu. Saja usik-usik dia orang korang. Tunggu sekejap. Kejap lagi cikgu ni pergi ikut jalan yang sebelah sini. Tadi kita dah tadi kita dah ikut jalan apa? Jalan hiking kan? Jalan trek hiking dekat yang mendaki. Ni kita ikut jalan yang mendatas sikit. Ada cikgu lalu sana. Sana pun boleh. Dari puncak. Sampai puncak. Tapi balik sesat. Sebab dia punya tu keliru sikit. Kan? Keliru sikit. Cikgu sesat sampai ke sungai belah sana. Sebelah sana? Sebab tengok situ macam ada lorong. Sana tu lorong yang kita buat tu. Lepas tu rupanya salah jalan korang. Yang mula pergi situ lah. Mula jumpa nampak. Lama-lama hilang dah jejak orang. Tak, naik senang. Naik senang lah. Turun. Bawa orang tua kan. Tongkat mana tongkat? Ini main. Gila. Kita tak lari lagi. Okay. Ambus kipas. Minyak angin bagi dia cikgu. Tak bersih kan? Nak minyak angin. Dia lutut dia. Pakai apa lah? Yang sesuai. Tekan pelan-pelan. Nak panas mana? Tekan pelan-pelan. Itu sesuai mana? Okey. Ada spring. Okey. Siapa lutut apa? Dah tua. Tepi dia. Nak balik tu buka ni tu. Tidur orang je. Tidur lagi atas dia. Ini pun boleh. Ini untuk nyamuk. Tak penuh ke apa? Tak penuh ke apa? Dia tak ada charge. Tak ada charge mana? Ada. Cuma barang gampang apa? Kita naik ikut sebelah sana. Sebelah sana boleh tapi mendaki. Saya cakap tadi dapat sejam. Allah. Sejam tu Baru dulu. nak Kalau dah lebih habis lah. Pakai bawa ni tak? Mana aku bawa berat-berat.
Memang. Tak apa tak. Taklah, tak tinggi. Boleh? Sedap. Air panas. Tengah panas-panas minum air panas. Peluh gila. Terus sihat korang. Ha kan. Kak Stu, terima kasih Adi. Kak Stu sayang. Tak payah, kejap je. Tengah jam je. Dalam tengah ke 1 jam. Aku rasa dah macam pengarah filem. Betul. Go. Hussein Habu Hassan. Oh, hari ini kita bersama-sama nama film. Sol. Walau hutan dia. Jalan. Entah. Cepat jalan. Jalan tak panas. Pakai kasut pun boleh. Tak pun ni, kaki ayam je. Jadi Jadi ingatkan tu, dia seorang-seorang tu. Takut kan hilang dia. Tak. Azek tak ada. Ha. Dekat Azek tak ada. Dia tinggal. Kak Zain nak pergi malam. Tak payah pergi dah. Ha. Dia nak tinggal malam. Dia nak pergi malam. Tutup lah. Zip. Sekarang Tidur kan? tidur. Ini kipas ni tak macam tak function je. Yang tu abang yang WhatsApp Oppo ke? Tak tunjuk. Tunjuk dia orang. Betul-betul. Mau Tuhan korang, kita nak ke puncak Bukit Seluyut. Tapi cikgu rasa cikgu ikut belah sana lah korang. Sana tak panas. Sini panas. Tak betul. Sana bawah hutan-hutan. Betul ke betul? Tak betul.